teruk sangat ke trekking ke puncak Gunung Merbabu? Korang nak tahu, tengok video sampai habis. Okay, Assalamualaikum, hai. Hari ini 2 Mei 2025. Pak Saleh di base camp Gunung Merbabu. Ketinggian sekarang 1836 meter daripada aras laut. Daripada melalui jalur pendakian silo lah, dan trekkingnya mungkin di sana atas melalui trekking ini. Sini pendaftaran. Ketinggian keseluruhan sekitar 3200 meter daripada aras laut. Cepat kita. Terus nanti 1 jam dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala, kita sampai kat tempat permulaan yang kita tuju. Dari selesai briefing dan memulakan trekking ke pos 1. Trekking permulaan ke pos 1. Sekarang sampai ke pos 1 jam 10.14. Ketinggian sekarang 2189. Kurang lebih gunung tahan. Jam 10.47 daripada pos 1 ke arah pos 2 ni pacak sikit. Nanti hantar. Jam 11.30 sampai ke pos 2. Ketinggian pos 2 2412 meter daripada aras laut. Dan mesej yang menarik di sini, petualang sejati turut menjaga kelestarian kawasan konservasi. Okey, jom lanjut kita makan tengah hari. Ini mas padu ni. Tinggal Pak Saleh di belakang jauh. Jam 12.10 tengah hari, kita orang mula bergerak daripada pos 2 selepas makan tengah hari menuju pos 3 di atas sana. Jam 12.45 sampai ke pos 3. Subhanallah. Cuaca cerah tapi sejuk. Sekarang 2593 mgpl. Rasa bertenaga hari ni tu. Patutlah. Tak apa-apa. Ramai panjat. Jam 1 bergerak dari pos 3 menuju ke pos 4. Jam 1.57 kita sampai ke Havana ataupun pos 4. dah baju sendiri kat sana. Ha? Dia ada air panas. Betul dia jangan sekali-sekali Kita bayar hutang dengan CIMB. Tapi tadi bijak pun tadi kena scam dengan budak kecil. Dari bawah tu dia kata, abang lagi sejam bang. Ha, sejam. Sebenarnya 5 minit. Okey, silakan makan. Tidur. Malam ni Pak Saleh goreng bekasam telur sotong dibantu oleh Puan Nina ni. nak buka tangan. Kami nampak semua kan? Okey. Ini pedang tu kita balik. Kalau nak buat Nak buat mana pengadap kat situ. dia kena kan bos dia. Kalau orang senang dapat cuti. Jam 2 pagi kita orang bangun dah bersedia dan sekarang
3.10 pagi. Taklimat akhir sebelum bergerak ke peak. Kita teruskan perjalanan kita. Kita doa sikit. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3.20 pagi kami memulakan perjalanan ke puncak yang dijangka mengambil masa antara 2 hingga 3 jam. Jam 3.45 sampai ke pos 5 Savannah 2. Okay, let's go. 4.11 pagi sampai ke pos 6 batu lompang. Tandanya batu ni. Oh, batu lompang ni batu lesung Ya. Asli atau di asli? Memang dari dahulu. Oh. Hayya 'alas salat. 4.44 pagi baru selesai salat subuh dan kita orang bergerak daripada pos Kalumpang. Subhanallah, sebahagian pemandangan daripada on the way ke peak Jam 5.29 minit pagi. Di trek yang sangat cantik, subhanallah. Foto-foto dulu. Allahu Akbar. 3 Mei jam 5.45 pagi sampai ke puncak Merbabu. Negara 3122 meter dari aras laut. Tengok view sikit di sekeliling. Dan di hujung sana puncak Gunung Merapi. Baru selesai bergambar di puncak grup Sand Adventure dan juga beberapa grup lain. Gunung Merapi depan kita. Clear. Merapi. Dari jalur Swatik ni subhanallah memang sangat cantik. Dan di jalur ni yang paling baik yang paling tercantik bagi Pak Saleh buat bergambar di pokok ni. Subhanallah. Kasam Telur Sotong Pak Saleh dah sampai ke puncak Merbabu. Okey, selesailah kami bergambar di sekitar puncak Merbabu ni. Balik lagi. Sekian dahulu perkongsian daripada Pak Saleh di puncak Merbabu. Jumpa lagi di Kinabalu insya-Allah bulan 8 nanti. Patah balik. So, bye bye dan assalamualaikum. Ya, rak. Laluan turun yang tanah lembut tapi alhamdulillah kita tak licin.